menyebabkan dia rasa tak berguna, dia rasa seperti hilang kejantanan, dia rasa seperti sampai satu tahap dia rasa nak berpisah. So saya teringat ada seorang pasien saya, umur lebih kurang dalam 36 tahun, datang dalam keadaan yang fit dan juga main futsal setiap minggu, dan dalam masa yang sama dia ada masalah bila nak bersama tak naik, menyebabkan dia rasa tak berguna, dia rasa seperti hilang kejantanan, dia rasa seperti sampai satu tahap dia rasa nak berpisah. Itu adalah situasi-situasi kebanyakan pesakit saya bila mana mereka ini ada masalah di mana sukar nak keras, sukar nak tegang, dan masalah ini apatah lagi tempoh yang lama. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, dan even ada yang 15 tahun. Dan dia akan tanya saya, doktor, ada harapan lagi tak untuk masalah dia ni? Itu persoalan yang ramai lelaki tidak tahu dan juga tidak faham. Sebab bila kita bercakap tentang mati pucuk, dia adalah merupakan kita rasakan bahawa tidak ada lagi solusi. Tidak ada lagi rawatan sebab benda dah mati. Contohnya seperti seekor ayam, kalau matilah ayam, memang tak boleh nak hidupkan balik kalau ayam tu dah mati. Itu adalah tipikal mati. Sebab tu saya tak suka untuk pegang perkataan mati pucuk. Sebab bila sebut tentang mati, kita tidak boleh dirawat. Tidak ada rawatan. Semua ubat ada kecuali mati. Itu adalah sukar. Tetapi dalam translation in English, dia tidak sebut berkenaan dengan mati, death atau death. Dia tidak ada. Sebabnya dia adalah erectile dysfunction ataupun ED. Sebab dia adalah berkenaan dengan kurangnya fungsi. Kurang fungsi untuk keras. Itu lebih tepat kalau disebut, kalau berbanding dengan pepatah ataupun perkataan orang Malaysia ataupun in Malay adalah mati pucuk. Dia umpama bila mati pucuk ni kita boleh bayangkan seperti blackout. Rumah kita tiba-tiba blackout, tak ada elektrik, dan adakah bila sudah blackout kita akan bakar rumah tersebut ataupun buang rumah tersebut ataupun kita akan jual rumah tersebut? Adakah begitu bila setiap kali blackout? Tetapi kita kena faham, andai kata kalau mati pucuk itu adalah diandaikan seperti blackout, bila lampu padam kita bukan buang rumah kita. Kita mesti cek dulu. Mungkin ada fuse terbakar, mungkin ada masalah wiring. Itu yang kita akan cek. Sebab apa dia tiba-tiba blackout? Mesti ada sebab, mesti ada punca. That's why punca-puncanya berbeza. Jadi bila you ada masalah sukar nak tegang ataupun tegang separa ataupun memang langsung tak naik, you kena tahu punca dia. Sebab terlalu banyak punca dia. Mungkin disebabkan oleh, pertama, antara saya pergi laju puncanya adalah mungkin disebabkan oleh masalah dengan hormon testosteron dia drop. Sebab lelaki ni umur 30 tahun ke atas, testosteron dia makin drop. Mungkin punca dia dari segi psikologi, dia ada masalah stres, ada masalah anxiety, ada masalah depression. Itu adalah antara punca dia. Yang ketiga, mungkin disebabkan oleh masalah medical condition dia. Sama ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Sebab dia boleh merosakkan pengaliran darah. Yang keempat, mungkin disebabkan oleh pernah trauma ataupun jatuh. Contohnya pernah aksiden melibatkan tulang belakang yang menyebabkan slip disc. Ataupun mungkin dia pernah melakukan trauma dari segi pembedahan dekat area pinggul dia. Punca yang keenam, contohnya dia ada masalah di mana dia mengambil ubat. Contohnya ubat anti-depression. Ubat yang boleh menyebabkan gangguan pada ireksi. Ataupun ada beberapa jenis ubat darah tinggi yang boleh menyebabkan dia juga ada masalah ireksi disebabkan oleh side effect daripada ubat.
So, banyak punca. Jadi dia umpamanya kita kena tahu sebelum kita bercakap tentang rawatan, kita kena tahu dulu apa punca dia. Sebab setiap masalah mesti ada sebab masalah tu terjadi. Dia yang kita kena tahu, contohnya kita hilang phone kita. Kita kena cari dan cuba fikir dekat mana phone kita ni last kali kita pegang. Kita kena cari, cuba fikir balik. Oh, dekat ni lepas keluar tandas tadi, tadi sebelum kita keluar tandas ada phone, pegang phone. Okey, dekat mana? Dekat ruang TV ke? Kita kena cari punca dia. Oh, okey. Last kali baru ingat. Rupanya kita charge dekat bilik. Barulah kita cari punca dia. Bila cari punca barulah jumpa solusinya. Itu maksud saya. Jadi kalaulah dia punya masalahnya adalah you tidak tahu punca dia, main bantai tu, beli je produk online, beli je cincin Zaka, ataupun you beli je tongkat Ali ataupun suplemen apa semua yang disyorkan oleh dah lah tak tahu siapa-siapa, dah lah bukan doktor, dah tak tahu bahan apa. Lepas tu apatah lagi produk yang saya tengok pula, banyak pula yang tidak ada kelulusan KSM, tidak ada pula daripada kelulusan SIRIM ataupun halal. Itu adalah last kali dia kata, saya minum tak jadi. Sebab puncanya tak tahu. Itu yang kita kena fahamkan. Bila tahu punca, barulah kita jelas. Alright.